Dahsyat. Okey. Sama juga konsep sama tadi, kalau sudah kat tadi guna sekutu jari saja. Hari ini dah kat. Okey, ready? 1, 2, tarik. Ya. Steady tu. Tu depan pakai okey lah. Okey, jadi ni sebenarnya hutan mulia. Jadi kita serahkanlah cedera hati ni kepada player kita. Yang pertama saya panggillah wajib itu wajib mentah. Seterusnya bisa ke Farisa. Ini raya kau letak ni. Dan yang boleh dengan salah. Seterusnya dipersilakan untuk Ayu Nur Syahrul Idlan Talaha, striker kita orang ni. Tu dia kak. Satu tepukan. Mana keeper kebangsaan kita? Mana? Tak ada. Lagi. Itu. Seterusnya dipersilakan Denis Atui. Kan? Wah. Saya ukur tinggi dia dengan saya ke tak? Pada. Okay. Congratulations and thanks a lot. Tiga cakap putih. Ini agak no. Okay, thanks ya. Seterusnya dipersilakan. Ni, kali Jesse saya takkan nombor dia 23. Tengok dah skor apa ni. Star dia kata S Canturu. S1 Batak Express. Okey. S1 ni dipersilakan orang nombor 10 kita ni. Kalau Barcelona Messi. Kalau Kelantan agak Yusa. Cik Farah steady ni. Kau ni pengatur ada lagi okey. Okey, seterusnya dipersilakan itu sudah. Hak ni last man kita ni. Stopper. Pakai tu poin aja. Okey. Ini Pak Ayuh lepas ni. Seterusnya di mana itu? Kita punya main tengah kita ni. Syakir. Dia ni kalau duduk dengan pihak tengah dah. Singapura kita dia makan itu. Okey. Lepas tu ada lagi player saya tak sebut nama. Riza. Skoku. Allah ni. Nak pecah buka awak ni. Tahniah aja. Terbaik buat Remo. Baru ni kita lawan Singapura, coba macam belakang. High class kan belakang tu. Okey, seterusnya player. Asha. Allah, kita duduk situ. Ni keeper kita ni. Asha ataupun Syariza. Silakan. Aslan, dipersilakan. Habis player Okey, jadi for the last weekend misi kita yang pertama Liga Super, misi kita insyaAllah boleh kok. Yang kedua FA, boleh ke FA kan? Boleh. Saya dah bilang saya tak boleh. InsyaAllah. Yang ketiga AFC, yang keempat Malaysia. Kau boleh 4 piala. Lepas tu pengurusan